Adik kata adik murtad, masuk Kristian. Betul, sebab tu adik pakai salib. Ya. Okey. Adik masuk denominasi yang mana? Bukan mazhab. Bukan. Ada beza. Mazhab kita berbeza, isu fiqh. Akidahnya sama. Denominasi, akidah pun berbeza. Setakat yang saya tahu, tak ada siapalah yang datang ke rumah kita nak memaksa kita tinggalkan Islam. Sebab kalau ada orang datang suruh kita tinggalkan Islam pun, kita akan halau dia. Betul? Dan kita ada enactment, kita ada dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa semua agama boleh diamalkan di Malaysia, dan agama Islam boleh disebarkan, tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Maka ramailah kita rasa, okey, alhamdulillah kita ada undang-undang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang tak perlu datang secara fizikal. Mereka tak perlu datang secara fizikal ke rumah kita. Apa yang mereka perlu buat? Telefon bimbit. Kita jemput masuk. Saya pada musim Covid lepas, wow, bila kita sebut Covid ni, nak tak nak dah berapa tahun ni dah 2026 lah. Covid tu macam dia berlaku je kan. Sekarang sedang berlangsung Piala Dunia kan tuan-tuan, puan-puan. Tanda-tanda akhir zaman. Masa jadi semakin pendek. Kita tak sedar. Tiba-tiba ni semua dah berubah. Tak sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, nah, kita cerita. Seorang ayah, dia hubungi saya. Dia kata, bro, saya ada isu lah, saya nak jumpa dengan bro, saya nak bawa anak. Jadi saya jumpa. Waktu tu kita masih dalam Covid, tetapi boleh jumpa dah Kan nanti ada orang ambil ceramah saya ni, kata, tengok Bro Firdaus ketika Covid dia buat perjumpaan. Bukan, waktu tu kita dah boleh jumpa. So saya jumpa. Dan apabila datang jumpa, bapak dia bagi tahu bahawa anak dia ni dah bagi tahu dia mengaku dia murtad. Umur 16 tahun. Saya kata, murtad. Okey. Murtad masuk agama apa? Lepas tu dia tunjuk salib. Sebab anak dia pakai salib. So dia tunjuk. Saya faham kemarahan bapak dia. Lalu saya mula bercakap dengan anak dia. Saya kata, adik, betul ke apa yang ayah kamu cakap, yang adik ni mengaku dah murtad, masuk agama Kristian? Dia kata ya. Saya tanya lanjut, oh, sejak bila tu? Dia kata, bila waktu Covid tu, kita orang kan tak boleh keluar. Lepas tu kan belajar PDPR. Kita kan kena menghadap phone, laptop, iPad, tab semua kan. Jadi bila habis kelas, kita ada banyak masa. Duduk kat rumah, bukan boleh keluar ke mana. Tengoklah TikTok, dia kata. Bila tengok TikTok, lalulah dekat feed dia, dekat video-video dia. Lepas tu dia follow lah orang tu. Lepas dia follow, pelan-pelan dia rasa, macam best lah. Best lah. Okey. So awak murtad ni sebab best. Proses itu mengambil beberapa tahun. Bukan cepat, beberapa tahun. Lalu apa yang berlaku? Dia kata dia murtad. Okey, saya kata okey. Sebab saya pengkaji, saya bukan pakar. Saya kata, angka nak tanya sikit. Angka. Saya kata, angka nak tanya sikit. Adik kata adik murtad, masuk Kristian. Betul, sebab tu adik pakai salib. Ya. Okey. Adik masuk denominasi yang mana? Adik tahu tak, dalam Islam ada berapa mazhab? 4 kan? Dalam Kristian, saya tanya kat dia, adik masuk denominasi yang mana? Dia kata, apa maksud angka denominasi? Saya kata, denominasi bukan mazhab. Bukan. Ada beza. Mazhab kita berbeza, isu fiqh. Akidahnya sama. Denominasi, akidah pun berbeza. Dia kata, saya tak faham. Saya kata, adik ni Katolik ke, Protestan ke, Jehovah Witnesses ke, Mormon ke, Seventh Day Adventist ke apa? Presbyterian ke, Methodist ke? Tak tahu. Satu. Nampak? Sebab dia nampak suka. Saya kata, adik, angka nak share. Ikut satu majalah, Newsweek. Dia kata bahawa terdapat tidak kurang daripada 33,200 denominasi Kristian. Adik masuk yang mana? Adik pun tak tahu. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah, usaha itu adalah sedikit demi sedikit.